Sebelum ini itulah rakaman video di mana dua orang wanita tempatan yang memuji-muji gerakan Persatuan Warga Rohingya membersihkan tanah kubur dengan alasan kononnya rakyat tempatan sendiri tidak membuat program amal sebegitu. Terkini, menerusi perkongsian seorang individu di laman TikTok miliknya Amirul Rizaki, beliau tampil menegur dua wanita yang dilihat terlalu memuji-muji warga Rohingya sedangkan sikap warga Rohingya adalah sangat pengotor. Beliau juga menyarankan agar warga Rohingya membersihkan flat tempat tinggal mereka yang kotor dan meloyakan. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Menjengah di ruangan komen, pelbagai reaksi diberikan oleh netizen mengenai perkongsian tersebut. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Saya rasa ini satu amal yang baiklah untuk orang luar kan. Sedangkan kita rakyat sendiri pun tak ada buat program macam ni. Mungkin setahun sekali bila dekat waktu nak puasa baru datang bersih kubur. Inilah satu yang amal yang baik, susah nak carilah. Ini first time ada jumpa, macam rasa terharu sangat. Saya sangat bersyukur kepada makcik dan akak dan abang yang semua orang bagi dorongan dan support sebab benda ni sangat penting. Banyak orang ingat semua pelarian jahat. Sebenarnya bukan mereka jahat, mereka cuma tak ada dorongan dan tak ada tempat berteduh. Betul. Dan tak ada orang untuk menunjuk mereka apa yang salah, apa yang baik. Walaupun saya dekat sini sebagai pelarian, saya punya tanggungjawab ialah untuk mengajar kepada semua orang. Betul. Yang kita dekat sini sebagai pelarian hanyalah sementara. Tapi selagi kita ada dekat sini, kita kena hormat budaya, kena hormat orang-orang dekat sini dan juga hormat adat istiadat dan juga culture lah in basically. Betul. Dan juga environment. Sebab tempat-tempat ni satu hari nanti saya akan datang dekat sini, semua orang akan dikuburkan di sini. So ini juga akan merendahkan diri kepada kita lah. So akak ada apa-apa nasihat nak bagi kepada pelarian Rohingya? Nak cakap apa-apa? Saya nak cakap terima kasih sebab you salah satu sudilah untuk tolong buat kerja-kerja amal macam ni kan. So kalau as you tengok sekarang pun keadaan macam mana kan. So memang saya pun tak sangka lah ada apa daripada Arkan amal kan. So saya ucapkan tahniah kepada you sebabnya you are one of Rohingya yang ajak kaum komuniti untuk contribute sama. Benda ni mungkin boleh buka mata orang luar juga. Maksudnya rakyat kita sekali untuk turun sama-sama together buat kerja-kerja macam ni. So congratulate to your team and your community. Terima kasih. Saya sangat-sangat terima kasih. Akak bagi saya cadangan yang sangat baik. So saya ingat saya nak bagi dorongan kepada rakyat, nak bagi dorongan kepada orang kita sahaja. Mungkin pada masa depan kita boleh kerja sama-sama dengan komuniti kat sini kan. I think that's a very good idea. So tengok insyaAllah pada masa hadapan saya akan bagi satu cadangan lah atau invitation ke apa kan, contribute sekali lah, mesti kerja sama. Betul. Antara ni pihak you dengan another pihak. Betul. Sebab untuk saya keharmonian antara kaum dan juga penduduk tempatan dan warga asing adalah sangat penting sebab benda ni kita semua adalah manusia. So warga asing, ya memang mereka dekat sini hanya sementara, tapi masalahnya sebab mereka dipanggil warga asing. Mereka adalah orang asing tapi mereka tak faham adat istiadat dan juga culture. Makcik kakak yang begitu memuja-muji Rohingya. Kenapa? Teringin untuk yang tengah memuji Rohingya ni. Untuk kakak dan makcik ni, kau belum kenal pun Rohingya ni siapa. Kalau kau kenal, kau pun tak mau duduk dengan dia. Kau faham tak? Itu aku kata. Hari ni masalah kita yang paling banyak bila ada orang Rohingya ni bersih kubur ni untuk apa? Kau bersihkan dulu kau punya flat, tempat tinggal kau, rumah kau, sirih kau. Kau tak payah bersih kubur. Kubur ni dah ada orang bersih dah. Tu lagi satu makcik tu pun sembang kau kenapa? Orang bersihkan kubur ni, tiba hari bulan puasa, orang akan ada buat gotong royong. Kau jangan membohong, membongak kau. Rohingya ni yang kau nak puja ni, itulah kau. Inilah katanya. Ini kalau apa, orang jenis tergadai body macam kau lah. Baru sikit orang buat kerja, engkau pun puji melangit. Rohingya tak guna ni. Tempat tinggal dia pun
bau kambing lebih wangi. Kau pergi tengok kat Selayang. Ini kubur kau bersihkan. Kau bersih rumah kau dulu. Sirih-sirih yang kau ludah tu. Kau kalau nak tunjuk baik kau pergi bersihkan flat tempat kau tinggal. Kau sodok, kau kikis sirih-sirih tu, kau cat balik rumah tu. Taman permainan yang kau rosakkan, kau repair balik. Itu baru betul. Bukan kau pergi bersih kubur, lepas tu kau pun orang nak minta puji melangit punya orang. Aku kalau aku jumpa kakak 2 ekor tahu. Belum apa-apa kau nak puji. Apa kau ingat apa handsome kau nak ikut dia balik. Pergi ikut dia balik ke kampung ah. Betul. Orang tengah halau ni kau sibuk nak jadi balaci dia. Kau ikut dia balik kampung. Beranak pinak kau kat sana. Kadang-kadang kesian aku tengok perempuan-perempuan Malaysia ni. Perempuan-perempuan Malaysia ni tahu macam kau ni. Tak semua tapi bangsa macam kau berdua ni sama. Aku tak reti lah. Bangsa ni bangsa yang dihalau dan di seluruh dunia, kau tahu. Seluruh dunia. Mereka duduk dan merosakkan di mana mereka berada. Itu dia Rohingya. Mereka dulu datang hanyut dan mereka kemari bukan sebab dia lari, bukan sebab dia jadi pelarian perang, tidak. Dia jadi pelarian ekonomi. Mereka datang kemari sebab nak dapat tempat tinggal baru. Mereka sebab nak menjadikan negara ni negara dia. Sebab itu dia beranak pinak di sini. Engkau tak reti bahasa, kau baru jumpa sehari, kau puji dia melangit. Itu daripada aku lah. Pendek, video aku sekarang ni pendek je.